Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam Wartawan. Sempena Hari Bumi hari ini, kita nak ceritakan bagaimana kita nak menghijaukan bumi dan bagaimana kita nak mewujudkan generasi hijau yang peka kepada isu-isu alam sekitar. Jadi kita akan paparkan pendapat juga pandangan anda, dan kita ada tamu studio yang cantik, yang pandai dan juga seorang aktivis alam sekitar yang tidak asing lagi. Dan sebelum itu, cuba kita fahami dan juga kita hayati paparan yang kita sediakan ini. Silakan. Assalamualaikum. Hari ini ialah Hari Bumi, Earth Day. InsyaAllah kita sepatutnya mengenangkan jasa baik bumi. Jadi dengan ini saya menjemput kita semua penghuni bumi untuk mengenangkan jasa baik bumi sambil kita bersyukur dan berterima kasih kepada bumi. Dan mulalah hari ini dan sentiasanya kita menjaga bumi bersama. Happy Earth Day. Terima kasih. Itu dia pesanan sedikit sempena Hari Bumi yang disediakan oleh rakan-rakan wartawan, dan juga pesanan yang akhir itu daripada Puan Khadijah, pengasas Yayasan Anak Warisan Alam. Tetapi di studio pada malam ini, saya di sebelah saya sekarang, iaitu saudari Aisyah Jennifer Muhammad Sinclair, anak kepada Puan Khadijah. Selamat datang Aisyah, jumpa sekali lagi. Terima kasih. Kita nak cerita pasal Hari Bumi ni macam-macam isu lah. Kalau kita cerita pasal Hari Bumi ni, kita nak cerita pasal generasi hijau, kita nak bagaimana kita nak cerita pasal tenaga hijau. Sekarang pun kementerian pun ada tenaga hijau kan. Jadi apa yang sepatutnya kita tahu tentang Hari Bumi ni, Aisyah? Hari Bumi ni yang paling important sekali ni adalah satu hari yang diwujudkan, of course, by a senator daripada US lah. Tapi dia punya intention adalah untuk lagi mewawarkan Hari Bumi dan juga the importance of taking care of the environment lah, sustainable development, sustainable living and things like that lah. Jadi kiranya hari ni adalah untuk to build and generate more awareness. Okey, sebelum tu Aisyah, tadi Suhaimi Sulaiman. Suhaimi, ada sebelah saya. Suhaimi, tadi 1 jam sama pakar-pakar expert dah. Silakan. Silakan Suhaimi. Okey, 1 jam dalam agenda awal ni cerita pasal Hari Bumi. Tadi boleh ceritakan sikit apa resolusi yang boleh kita kongsi bersama? Okey, ada banyak perkara yang kita bincangkan bersama dengan Profesor Dato' Dr. Azizan Abu Samar dan juga aktivis-aktivis yang lain. Jadi apa yang kita lihat sekarang ialah ada kita tengok pemanasan global contohnya ya. Kemudian kalau kita pergi ke lautan-lautan tertentu, ikan kita dah terlampau overharvest ikan contohnya. Dan kemudian kita tengok kualiti sungai. Jadi benda-benda ni semua bukan saja memberi kesedaran kepada kita tentang isu-isu konservasi, di mana kita kena bekerja keras supaya menentukan kita, kalau kita nak ambil benda-benda dari alam pun kita kena ambil dengan berpatutan supaya akan ada continuity untuk generasi akan datang. Itu pertama. Dan kedua, kita kena lihat juga di Eropah dan juga di Amerika, mereka ke depan kita bila kita lihat penyelidikan, pembangunan dan juga produk-produk yang mereka bawa. Jadi kita pun kena pergi ke depan, kerana mereka ni, ya betul, mereka menjaga orang kata hijau, supaya tidak ada overharvesting, tidak ada polusi dan sebagainya. Tapi mereka juga, kalau mereka dah ada satu undang-undang di mana kalaulah dikata produk ni tak mengeluarkan asap ke, produk ni tak ada, nanti kalau undang-undang tu keluar, kalau kita ekspor barang-barang kita tak menepati piawaian dia orang, kita tak boleh jual. Jadi itu maknanya kita bukan saja perlu menjaga alam sekitar, kita kena pandai. Dan ke depan dalam segi penyelidikan, itu saya rasa itu cabaran yang paling bagus. Maknanya di samping menentukan kita punya kita dapat menjaga persekitaran kita, lapar, belum makan lagi. Dia sebab cakap tak betul. Tapi pada masa yang sama, kita ada teknologi, kita ada penyelidikan supaya kita ke depan dan kita macam maju. Macam saya dengar poin ataupun daripada Prof. Azizan daripada Suhaimi Suhaimi sebenarnya. Okey, Aisyah dan Suhaimi, kita dah sediakan pandangan daripada anak-anak kita daripada program-program di Putrajaya semalam berkenaan dengan alam sekitar. Boleh kita saksikan sekarang?
Seperti mana yang kita tahu, suhu di negara kita semakin meningkat. Dengan cara menanam pokok je, itu sajalah cara untuk kita mengurangkan kepanasan suhu di dunia kita. Dan kita, bila kita tanam pokok tu, kita akan rasa sayang dan cinta terhadap pokok tu sendiri. Kita akan jaga dia dengan baik-baik. Daripada recycle ni, kita boleh juga jimatkan duit. Contohnya, kita boleh jadikan botol yang kita dah buang tu sebagai tabung. Selain tu, kita boleh jadikan hiasan. Botol kaca kita boleh belikan kat dalam tu. Boleh isi pasir, boleh tanam pokok. Kalau ada kain yang kami tak pakai, baju yang kami tak pakai, kami akan menggunakannya untuk kain buruk supaya kain itu tidak dibuang begitu saja dan tidak akan disia-siakan lah. Macam pergi membeli belah, sediakan satu yang beg khas. Sebab plastik mengambil masa beratus-ratus juta tahun untuk diuraikan. Terima kasih Azrin, terima kasih Muhammad Anuruddin, terima kasih Haziq dan juga Zaid Nabil atas pandangan yang diberikan untuk kanak-kanak kita. Tetapi apabila kita cerita pasal Hari Bumi ini, pasal generasi hijau dan sebagainya, kita cerita pasal pemanasan global dan sebagainya. Isu pemanasan global, kita lihat laut semakin melimpah, ais di kutub utara, kutub selatan semakin mencair, dengan kemarau semakin banyak berlaku dan hasil tanaman semakin berkurang dan sebagainya. Tetapi apakah ini difahami dengan dan dirasai oleh generasi hari ini dan bagaimana mereka dapat rasai, Aisyah? Okey, dibandingkan dengan 10 tahun yang lepas ke 5 tahun even 5 tahun yang lepas, isu pemanasan global tu memang sentiasa sudah ada. Sebelum ini ada lapisan ozon yang semakin menipis. Okeylah, dengan isu ni, satu yang positif adalah awareness towards this issue makin bertambah, especially amongst the young. Dah jadi macam kita bincang tadi lah, the pop culture towards it lah. Ini dah towards, it's becoming more and more cooler to be environmentally conscious. Bukan isolated punya perbincangan. Exactly. Jadi sekarang community, even generasi muda makin they're more aware of it. So of course dengan adanya banyak groups, support groups, banyak NGOs and banyak companies yang are bringing on or taking a greener stand. Okey, bercerita pasal generasi hijau juga. Tadi saya sempat mendengar sedikit masa perbincangan suami itu. Prof Azizan mengatakan kita perlu mendahului kepakaran yang mungkin orang lain tak ada. Misalnya teknologi solar. Dan kita boleh ekspor teknologi ini dan kita boleh buat ekositi di China, di Australia, di Brazil dan sebagainya. Kenapa? Tak sebab okey, kadang-kadang mungkin sebab kita ada terlampau banyak sumber ataupun resources, kadang-kadang kita tak berapa nak cuba benda-benda baru. Contohnya, dia bagi contoh. Contohnya katakanlah macam dekat Singapura sebab perjanjian air dengan Malaysia. Mereka takut satu hari nanti dia tak dapat air dari Malaysia. Jadi dia buat reverse osmosis contohnya. Jadi air itu dia buat rawatan air dan sebagainya. Jadi mereka terlampau bagus, kemudian mereka jual benda itu di negara-negara Arab contohnya. Jadi itu maknanya kepakaran boleh dijual. Jadi kat Malaysia kita ada solar. Bagaimana kita nak menggunakan solar ni? Jadi pada satu masa yang sama kita tak payahlah nak membakar fossil fuel contohnya. Jadi kita ada alternatif dan kita jadi pakar, kita jual benda tu. Jadi bagus, dia menang-menang. Kita pun bagus, alam sekitar pun dapat dijaga. Dan dia juga ambil contoh macam di Australia. Di Australia governance-nya bagus. Di mana polisinya bagus. Dia macam Sungai Murray Darling. Kata dah nak jahanam. Jadi bila nak jahanam, dia kata tak boleh buat apa. Jadi kita ada undang-undang yang bagus. Jangan banyak benda tak boleh dibuat. Undang-undang ada, enforcement tu ada. Itu pun sama. Tapi janganlah sampai tahap itu baru kita nak berubah. Jadi kita harus ke depan. Maknanya prevention. Maknanya apa yang Aisyah buat tu bagus. Di mana mengajar orang-orang, budak-budak kecil supaya mereka sendiri dengan sedar. Jadi kalau kita tak buat ni, kita nanti kita akan hilang. Agaknya kita buat masa sekarang kita belum sedar lagi how bad or how serious this issue actually. Okey, Aisyah dah terima kasih Suhaimi kerana mungkin lepas ni pergi makan Okey. Nak halal. Okey. Mungkin penat tadi. Okey, selepas ini kita nak lihat bagaimana cara pendekatan terbaik untuk kita menyedarkan betapa pentingnya generasi hari ini menyedari betapa pentingnya alam sekitar kepada dunia ini dan bagaimana generasi hadapan dapat mengasainya. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Halal Suhaimi, bye.